Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, pada kesempatan yang mulia ini, saya PKS Ahmad Khairiazi bin Azman ingin mengajak saudara-saudari untuk bersama-sama merenung dan mengambil iktibar daripada sebuah hadis yang sangat indah dan penuh dengan ganjaran, iaitu tentang keutamaan memberi makan kepada orang yang berpuasa. Hadis ini mengajar kita tentang betapa besarnya pahala yang dijanjikan oleh Allah SWT bagi mereka yang berbuat kebaikan ini, terutamanya dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Hadis yang akan kita bincangkan pada hari ini adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Man fatara sa'iman kana lahu mislu ajrihi ghayra annahu la yankusu min ajrin as-sa'imin syai'a. Terjemahannya, sesiapa yang memberi makan orang yang berpuasa, dia akan mendapat pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadis ini dengan jelas menunjukkan betapa besar dan luasnya rahmat Allah SWT. Bayangkan, hanya dengan memberi makan kepada seseorang yang berpuasa, kita berpeluang untuk meraih pahala yang sama seperti pahala orang yang berpuasa itu sendiri. Ini adalah salah satu peluang keemasan, terutamanya di bulan Ramadan, di mana setiap amalan kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Memberi makan orang yang berpuasa bukan sahaja bermaksud menyediakan hidangan iftar yang mewah, tetapi ia merangkumi apa sahaja bentuk makanan atau minuman yang boleh membatalkan puasa seseorang. Walaupun hanya sebiji kurma atau segelas air, jika ia diberikan dengan niat yang ikhlas kerana Allah SWT, maka ganjaran yang besar telah menanti. Amalan ini juga mengajar kita tentang semangat persaudaraan dan kepedulian sosial. Dalam masyarakat, mungkin ada di antara kita yang kurang berkemampuan untuk menyediakan hidangan iftar yang mencukupi, atau mungkin ada musafir yang dalam perjalanan dan memerlukan bantuan. Dengan memberi makan kepada mereka, kita bukan sahaja membantu mereka menunaikan ibadah puasa dengan lebih sempurna, tetapi juga mengeratkan tali silaturahim dan menyemai kasih sayang sesama umat Islam. Selain itu, hadis ini juga menunjukkan bahawa Islam sangat mementingkan aspek kemanusiaan dan saling bantu-membantu. Kita digalakkan untuk sentiasa mencari peluang untuk berbuat baik dan berkongsi rezeki yang telah Allah kurniakan. Pahala yang dijanjikan ini adalah motivasi tambahan untuk kita berlumba-lumba dalam melakukan amal kebaikan. Kesimpulannya, marilah kita bersama-sama mengambil peluang ini, terutamanya di bulan Ramadan yang mulia ini, untuk memperbanyakkan amalan memberi makan kepada orang yang berpuasa. Janganlah kita memandang remeh walau sekecil mana pun sumbangan kita, kerana di sisi Allah, setiap kebaikan itu ada ganjarannya. Semoga dengan amalan ini, kita semua akan mendapat keberkatan dan keredaan Allah SWT, serta meraih pahala yang berlipat ganda di dunia dan di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.